Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Istimewa pada episod kali ini, SMK Bandar Baru Serting dikunjungi oleh Tuan Haji Nur Azam bin Haji Nayan, Pegawai Pendidikan Daerah Seremban yang merupakan mantan pengetua SMK Bandar Baru Serting. Kunjungan beliau ini untuk mengimbau kembali kenangan semasa beliau berkhidmat di SMK Bandar Baru Serting. Mana? Kalau kita tu orang cemerlang, kita campak kat mana? Tak semestinya dekat Seremban. Tapi kalau datang begitu. Dan ni anak-anak ni semua cemerlang. Hidup PPS. Sesi dan juga sesi perjumpaan PPD Seremban bersama dengan anak-anak pelajar. Kecemerlangan diri anda menunjukkan kecemerlangan rakan-rakan guru saya. Nak beritahu bukan keburuk. Segi kurikulumnya, segi akademiknya, segi kurikulumnya, segi sasaran memang PPS sebelah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bersama-sama dengan Tuan Haji Nur Azam selaku Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Seremban dan juga bekas pengetua SMK Bandar Baru Serting. Jadi Tuan, apakah tujuan Tuan datang ke sekolah ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tujuan saya sebenarnya macam tu saudara, kata tujuan saya datang kat sini ialah mengimbau balik kenang-kenangan yang ada dekat sekolah ni, yang benda yang tak boleh saya lupa. Saya cemerlang, pencapaian kecemerlangan saya dalam kejayaan saya bermula dekat sini tu. Banyak benda yang saya belajar. Lepas tu nak tengok balik apa pencapaian-pencapaian yang dulu dia buat masih lagi dikekalkan. Ini hebatnya sekolah ni. Sebab dia daripada kepimpinannya, daripada rakan gurunya dan juga pelajar-pelajar yang ada ni terus mengekalkan kecemerlangan. Lepas tu saya datang sini tengok kecemerlangan tu masih diteruskan, dan apa yang saya lihat diteruskan dan malah lebih lagi daripada tu sampai ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Lepas tu saya datang kat sini nak mengimbau balik kenangan, berjumpa dengan rakan-rakan yang orang yang sentiasa menyokong saya dalam pendidikan sepanjang saya jadi pengetua sampai sekarang. Jadi sebab itu saya datang sini nak tengok semula keadaan sekolah saya tengok jauh hebat daripada dulu. So tahniah saya ucapkan kepada rakan-rakan yang sentiasa meneruskan, khususnya nak pastikan bahawa pendidikan ini pelajar-pelajar dapat apa yang sepatutnya. Dan saya percaya dalam kurikulum baru 2027 nanti, kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia ni, saya percaya nak insan sejahtera tu akan tercapai. Okey. Soalan seterusnya, apakah kenangan manis Tuan selama Tuan berada di sekolah ini? Kenangan manis saya dekat sini banyak, tapi saya bagi tahu satu saja kenangan sini. Apabila keputusan perpesaan SPM pada tahun 2017 berjaya mencapai sasarannya, memecahkan angka 4 pergi kepada 3.92. Itulah satu-satu kenangan manis yang mana membuktikan bahawa pelajar-pelajar di sini dia juga boleh duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan sekolah-sekolah yang cemerlang. Dan sekolah ini layak kita kata sebagai sekolah yang cemerlang. Menarik. Terima kasih Tuan sebab sudi meluangkan masa. Saya juga mengucapkan selamat besar kepada Tuan. Terima kasih. Thank you. Saya Muhammad Azman melaporkan untuk Kelas Tech TV, TV PSS SMK Bandar Baru Serti.